Kalau datang Kuala Selangor, kena datang ke Roti Canai Pelangi. Baik, breakfast baik-baik. Selamat datang, welcome to Eris dari TV. Video ni kita akan ke Kuala Selangor kali ni dengan rakan-rakan office, dengan makcik-makcik lah ya, makcik-makcik yang semangat nak membeli ikan ya. Alright, so jom, let's go. Saya terangkan semula ya, kita punya itinerary. Lepas ni kita akan breakfast ke warung Diniati Roti Canai Pelangi. Estimate time kita akan sampai sekolah 8 Street to another 1 hour. So 9:15 lah. Okay, 9:15 kita akan sampai Roti Canai Pelangi. Cuma ni saya minta tolong kuota nak strawberry ke, nak apple ke. Okay. And then lagi satu air dah standardized, iaitu teh-o ais. Kalau contoh rasa nak makan roti canai dengan kari kambing, nak makan roti canai dengan berbahasa renungan dan dengan berelah tangan kau. Okay, kita dah sampai breakfast breakfast dulu. Jom breakfast. Makan. Tidur kau boring. kita makan apa? Biru. Biru lah kita. Ni kau tidur kan? Tak lah. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita di Kuala Selangor. Alright. So kita berhenti breakfast dulu dekat Roti Canai Pelangi. Okay, so kalau yang datang yang datang Kuala Selangor nak pergi ke sebelah sana, okay, singgah dulu kat sini. Alright. So jom kita tengok dia punya kedai makan dia. Let's go. Nampak? Ini buat betul. Okay, so roti canai dia kau tengok sini Yang warna putih original. Yang ini strawberry, merah, jagung kuning, durian hingga apple hijau. So terpulang korang lah nak rasa roti canai yang mana, perisa apa. Alright. Kedai ni memang viral pun kat sini. Okay, so tengok ni dia tengah buatnya. Ni dia. Ni abang yang pakar ni lah ya. Berapa tahun abang buat ni? Berapa tahun dah buat dua ni? Yang ini bos yang buat. Cuma menebar saja. Okey. Boleh lah tengok. Okey, baik. Banyak macam perisa dia. Tak. Okey. Lepas tu ada juga lauk-lauk lain lah. Kalau nak nasi lemak ke, nak apa, nasi goreng, semua ada sini. Okey lah. Tu. Ni roti canai yang dapat. Okay kawan-kawan, macam mana makanan okey ya? Kono makcik-makcik yang ni. Aduh. Okey, sekarang kita dekat kedai Roti Canai Pelangi. Kita Roti Canai Pelangi. So apa special dia? Dia punya roti canai dia berwarna-warni. Nampak? Ni ada colour pink. Colour pink perisa apa dah? Strawberry ya? Strawberry, yang ini hijau mint. Mint, lepas tu ada perisa apple. So inilah dia.
Kalau datang Kuala Selangor, kena datang ke Roti Canai Pelangi. Baik, breakfast baik. Okey lah. Alah nak juga. Inilah ada cameraman. Okey, kita dah habis makan. Sekarang ni kita ke next destination. Let's go. Okey, sekarang aku kenalkan lecturer kat sini ya. Okey, ni Farah, program manager ya. Lecturer hospitality. Okey, hai Farah. Nanti kau cut kan? Tak. Tak. Ini Dr. Raihan Tengok Dr. Raihan, say hi sikit ya. Say hi. Say hi. Dekat juga depan. Memang macam tu. Memang dekat-dekat. Ini Lisa. Tak baca aku pakai spek. Oh, terus pakai spek ya. Nampak. Besar betul spek aku. Mimi. Macam ni. Ya. Cik Apple. Kau jatuh. Ini Izzah. Ini idaman lelaki lah ya. Oh, aku tak idaman ke? Idaman. Izzah je. Why you compare? Aku and Izzah interview. Ini Z. Mimi. Ya. Ni lecturer event. Ni tak kenal lah ni. Hai, saya Fatin. Ui, jatuh. Aisyah. Jun. Sufri. Si. Ini accounting lecturer ni. Pakai accounting. Alah, jangan tidur lah. Cameraman. Ni import daripada Sabah ya. Daripada Sabah. Aduh, ni dah tidur dah geng-geng ni. Ni Fitra, import dari Indonesia. Ni Kak Wawa, importnya dari New Zealand ni kita ada Awi tengah tidur lah. Silap lah, tengah tidur pula aku rekod kan. Ya Allah. Apa tak apa. Biasa kalau trip macam ni kita akan cari orang yang tidur. Okey, jom kita tengok orang yang tengah tidur, muka rupa dia macam mana. Okey, kita dah sampai ke destination. Right, di mana kita akan pergi naik tram ni ya. Nampak? Semua semangat nak naik tram. So, tengoklah ke mana kita. Let's go. Okay, sekarang ni tengah nak tunggu berlepas saja. Semua dah get ready. Okay, ready. Kita nak gerak dah ni. Ready semua? Yeah. Ready. Woo! Acik bro. Di mana Zizi? Okay. Lihatlah sekitar alam dunia. Okey, so pada siapa yang datang Kuala Selangor, jangan lupa boleh sewa tram ni ya. Tram yang saya dan kawan-kawan pakai ni, saya dan kawan-kawan guna ni, okey, under ATV punya tram. Alright. So kalau datang Kuala Selangor, ini antara attraction dia. Alright. Mana kita naik sawah padi punya tram. Boleh tengok depan. Okey. Sini. Okey, so tram ni boleh muat 20 orang dalam masa. Tengok ni. Muat 20 orang. Okey. So siapa kata datang Selangor tak ada apa, boleh datang sini, boleh tengok sawah. Alright, datang ke Kuala Selangor. Let's go. Ni nampak Cik Aisyah, dia ada cameraman dia. Cameraman tak berbayar. Okey, sekarang kita tadi naik tram kan, betul. So
So ini first stop kita. Alright, kita stop di Laman Santai. So dekat sini boleh ada tempat spot-spot cantik nak ambil gambar. Alright, so nak ambil gambar, sini spot cantik yang betul-betul view sawah. View sawah boleh main sini. Okay. And then kat sini juga ada hasil-hasil jualan daripada orang-orang kampung. Jom kita tengok. Okay. Kalau datang sini, kita adalah hasil-hasil jualan orang-orang lokal kat sini. Okay, di mana mereka berniaga di sini. And attractionnya turis pada luar lah. Alright, so ada kumpul leko, ada apa ni? Goreng pisang. Apa lagi bang ada sini bang? Ni kita rasa ni dapat goreng pisang 5 ketul RM2. Tengok dia punya ni yang saya geram tengok kari pap dia. Kari pap pusing ni. Ni mahal ni. Kari pusing. Cantik. Cuy punya kepil nampak cuy. Cantik je baik. Alright. Kita try rasa dulu. Best tak? Alright. So itulah dia. So kat sini ambil gambar. Seronok lah makcik-makcik. Tengoklah makcik-makcik ni semua happy muka dia orang. Okay. Right. So kalau datang sini ni yang saya kata tadi. Tram ride sawah sempadan. Okay. Boleh contact ni Fun Idea TV and Tram. Right. Okay, datang ke sini wajib kena ada coconut shake lah ya. Ada rasa. Cuba rasa. Sedap. Sedap Menyegarkan. Dengar bunyi tu? Sedap. Okay. Ini adalah beras hybrid yang mana Pak Cik tu tadi dia bagi tahu dia hanya memerlukan masa 90 hari sahaja untuk dituai. Okay. Inilah dia berasnya. Beras cap rambutan. Aman lah. Lemak. Hidung saji ya. Ini memang komiti besok buat telur. Kau ada apa sini kak? Cacah ada tunjuk sikit. Ni apa? Pasu? Mana? Pasu bunga? Tengah saji tu. Gajah. Tu saji apple. Apple lah. Tu tablet. Tablet Ni, iPhone. iPhone ni. iPhone. Z. iPhone punya. iPhone. Itu. Okey, sekarang ni stop yang kedua. Kita di Tharisa Craft. Alright. So dekat sini ada barang-barang craft buatan daripada lokal So kita tengok. Ni adalah barang-barang craftnya. Siput. Kita ada gajah. Okey, cantik. Comel semuanya. Ni dah extra-nya ni. Ni bag bolehlah beli untuk mak-mak bawa beli rumah. Okey. Semua tempat depan ni lah. So jom kita tanya sikit orang kat sini jom. Mana akak ni ada? Jom. Sekarang saya dengan owner kedai ni kedai apa? Tharisa Craft. Alah tak. Bukan kedai ni. Saja-saja sikit-sikit je. So jadinya apa yang akak jual kat sini? Sini kebanyakannya barang-barang recycle lah. Barang-barang recycle maksudnya segala apa yang dipakai and then guna balik untuk buat craft tangan. Kebanyakannya barang-barang recycle lah. So jadinya selalunya berapa lama nak buat ni kak craft? Tengok barang lah. Contoh macam bag ni? Kalau bag tu kalau dari mula buat mengolah tu mungkin dalam seminggu lah. Seminggu kalau botol tu ada 2-3 hari lah. Seminggu guys nak buat ni Right, so kalau siapa yang datang Kuala Selangor boleh singgah kedai akak ni kedai craft tangan lokal je. Marisa Craft. Okay. Alright. Okay kak, terima kasih kak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Kita kampung balik kat sini. Bukan raya. Dia tarik tu kan? Dia tarik. Itulah. Akan dikawal daripada pintu kedai ni lah. Kalau lebihnya dia akan buka terus direct ke laut.
Gampang. Okay guys, semua ready, kita nak turun. Kita nak turun. So ni antara jualan-jualan orang lokal kat sini. Ada jagung, ada hotdog. Bye bye. Alamak, berhenti pula. Okay, ni jualan-jualannya. Okay, ada bunga kantan. Ni apa? Jantung pisang. Jantung pisang. Di kayu. Right, lepas tu ada lah pisang, jagung. Bagi satu tak. Pisang budak. Pisang apa baca kudu? Pisang awak. Itu baca kudu. Kalau sabo. Ya Allah. Saya dah takut dah. Sudah. Saya pilih. Okey, kita ada datang. Wah. Ada yang jauh. Ni speaker letak handphone bunyi. Oh ni nak try. Kak Jun nak try speaker. Buka je kat berapa lagu. Okay, kuat sikit. Kuat sikit kak. Lah tak muat pula. Dah buka kak. Tu speaker nampak. Bunyi dia kuat. Gitu. Okey. Kalau korang nak tahu, Kuala Selangor adalah antara pengeluar padi terbesar di Malaysia. Korang tahu tak, Kuala Selangor ni dulu adalah ibu negara kita. Sebelum pindah ke Kelang dan juga sekarang ke Kuala Lumpur. Awal-awal dulu Kuala Selangor lah yang jadi ibu negeri kita. Right? Itu antara fakta-fakta lah. Okey. Okay, satu lagi tempat kalau pergi Kuala Selangor ni, tempat yang wajib pergi is Mentarang Farida. Sorry, Farida Mentarang bakar. Okay, korang pernah makan mentarang tak? So ini tempat yang famous lah untuk makan. So bolehlah datang sini. Jom kita makan.
Dah. Tak order mentarangnya? Order. Duduk selang kaki ya. Saya kan timpul ni. Hujan. Kelap lagi. Ni nama dia mentarang. Macam nak makan ni tak? Nak apa dia? Berapa kopek sikit tengok isi dia. Mana dia? Makan. Oh, panjang kan dia punya ni. Oh, itu. Macam lala juga. Oh, lala tapi jenis panjang lah. Isi dia panjang. Mantap. Mentarang bakar. Untuk masuk. Next, tadi dah mentarang kan? Mentarang ni kita makan pepahat lah. Orang tahu pepahat tu apa ni dia? Macam ni. Ataupun dipanggil siput buluh. So ni empat isi dia. Mai ke? Nampak tak? Fokus tak ke isinya? Tu. Oh. Rasa sikit. Ni kena dia masak apa ni ya? Masak cili api. Mesti pedas. Rancang sampai. Baik. Ambil kau ni belangkas masak sambal lah. Macam mana tengok ada? Okey, kita bagi ke Farah. Nanti kau rekod Farah. Macam mana nak makan dia? Ni. Ni ke telur dia? Ni ke isi dia? Dalam kelas dia kena kupit. Oh, panas? Jadi ada isi. Panas? Tiap-tiap mana? Malam. Tak boleh makan? Farah order. Tak reti lah yang makan dia. Oh, dia macam ketam lah nampak ni. Saya dah tak makan ketam. Allergic. Harap tak gatal. Aku tak boleh makan ketam. Okay, ni nak beli mentarang setengah mentah sangat segar dan bakar. Mentarang segar berapa ringgit? 35. 1 kilo. Sekilo banyak mana? Ya. Okay bang, gerak lu. Terima kasih banyak. Abang ownernya. Ya. Sedap-sedapnya mentarangnya. Nak ambil video sikit. Ni owner restoran mentarang Faridah lah. Ya. Faridahnya siapa bang? Oh ni isterinya. Tu Faridahnya. Ada gambar dia boleh. Okay, tak apa, jom kita ambil gambar. Kita ambil gambar dengan owner lah. Kalau datang Kuala Selangor, singgahlah di apa? Faridah Mentarang Bakar kalau datang Kuala Selangor. Kena sedap. Okey, jom ambil gambar. Okey, terima kasih Sik. Sama-sama. Okey, Kak. Dari mana? Dari Shah Alam. Oh ya. Destinasi terakhir kita di Krepek Kunyah-kunyah Krepek dan Bahulu. Siapa yang suka makan krepek, suka beli Bahulu, so kita boleh pergi kedai ni. Masih di Kuala Selangor. Alright, so kita ada briefing sikit.
Kita dengar dulu briefing, lepas tu baru kita masuk dalam. Alright, let's go. Shoo. Petang diorang orang lain pula lah. Penjaga lain. Tapi kat luar tu memang banyak ikan memang murah-murah. Pada depan ni dah patah balik kan. Bukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan semua ini. Terima kasih juga saya ucapkan kerana memilih Kunyah-Kunyah sebagai salah satu destinasi lah. Hari ni memang saya jalan-jalan ke bukan? Memang ada lah dalam ni kan. So tak ada lah pokok tak ada kita cuba ada permintaan daripada puan-puan tanya ada tak nikmat tak. So RM10 bermula RM1 80 sen ke atas. Kalau makin banyak kuantiti dia makin murah lah harganya. Sama-sama ikut kita tunjukkan Saya dapat makan rasa. Terima kasih ya Pak Ais. Briefing dapat air, dapat rasa. Ni pun kita dah beli briefing juga. Paten. Aku dulu kan mengandung. Nampak? Okay, banyak kepek-kepeknya. Macam-macam lah. Ni shopping ya. Penuh bakul. Aku rasa aku dah settle dalam So kita ambil lah krepek-krepek ini ya. Ni semua homemade daripada lokal semua sedap-sedap, murah-murah pula tu. So kena datang Kuala Selangor, pergi ke Kunyah-Kunyah Krepek. Gitu. Juara Aisyah, boleh tak tu Aisyah? Ya Allah. Ni pun boleh tahan kan ni. Hai.